Terima kasih. Okey. Pencapaian kami mencapai MCCM ini adalah bukan kejayaan peribadi kami. Ini disokong 100% oleh aktiviti yang ditambah oleh upline kami. Masa tu kami mula-mula melakukan perniagaan ini, cakap kan, kenapa terlalu banyak aktiviti? Tak sampai tak ikut, kita nak fight, betul tak? Semua orang beranggapan macam tu dulu. Ini upline dia tambah pula lagi, CBP Class. Kami ikut 100%. Sebab apa? Saya nak berjaya, saya tahu saya orang susah, saya tak ada pilihan. Kalau saya tak ada ilmu, saya kena belajar. Saya tanya diri saya sendiri, apa yang saya tak tahu. Jadi saya ambil daripada kelas-kelas tu untuk memantapkan diri saya. Sebagai leader, kita kena mantap dulu, betul tak? Kita kena tahu dulu sebelum downline kita tahu. Dan kita senang duplikasi. Dan saya berpegang kepada satu, saya nak tarik kawan-kawan bukan senang. Kadang-kadang kita satu level dengan kawan-kawan kita. Tapi disebabkan aktiviti yang kami pergi, speaker-speaker hebat yang latar belakang dia tak kisah, kurus ke, panjang ke, gelap ke, bercakap, kadang-kadang kawan kita tu minda dia boleh terbuka. Turning point dia. Itu yang saya pegang. So, saya ikut segala aktiviti yang dilakukan oleh upline tanpa tapis-tapis. Macam Arisa cakap tadi, walaupun kami datang berdua saja. Tapi kalau kita dah datang berdua, saya tanam satu tekad dalam hati saya, dalam kelas tu mungkin separuh satu hari nanti akan jadi rangkaian saya. Dan akhirnya berlaku sekarang. Saya ikut saja. TBLC Winners Night, saya ambil, saya grab peluang tiket tu tanpa kata orang kompromi lagi dah. Upline letak Winners Night, masa tu saya ingat lagi, masa bermula saya involve 250 tiket. Saya baru nak bermula masa tu, berbelas ribu. Tapi saya percaya dalam 250 orang tu, hanya beberapa orang melakukan bisnes ni, kita akan mendapat kejayaan. Dan Winners Night kali ini, saya percaya hampir 1000 tiket saya akan laburkan untuk rangkaian saya. Sebab saya percaya itu yang diajar oleh upline saya, sentiasa ambil peluang. Jangan tunggu peluang datang, kita cari peluang tu. Dengan tiket keluar, kita terus ambil. Itu yang kami lakukan. Okey. Dan sentiasa minta review dengan upline. Masa permulaan dulu, upline cari kita untuk di-review. Kami lari-lari. Cakap apa, kalau setakat bulat-bulat ni semua orang boleh buat. Betul tak? Dah lah, kita tak suka multi-level. Dia tunjuk bulat-bulat lagi takut. Tapi sekarang, saya curi masa upline, minta merayu upline, aku nak review. Nak review, tunjuk jalan. Walaupun sampai ke tahap ni. Saya percaya pengalaman dia terlalu banyak. Dan dia yang membentuk saya. Dia adalah chess player yang membentuk saya, letakkan. Walaupun saya king ataupun queen, dia yang caturkan benda tu. Dan dia dapat kemenangan tu, melahirkan MCCM seorang di bawah dia. Terima kasih upline saya atas dan tidak. Dan saya 100% ikut. Saya tak tapis-tapis. Saya tak pernah tapis cakap upline saya. Walaupun benda tu satu tekanan untuk saya. Saya tahu sebab apa, dia nak kita berjaya. Okey, dan daripada upline yang mereview kami, bagi tekanan, akhirnya lahirlah beberapa orang CCM dan rangkaian kami. Dan matlamat saya yang paling jelas dalam melakukan bisnes ini adalah melahirkan pemimpin berstatus CCM dan seterusnya MCCM. Antaranya, saya ambil contoh Mahal dengan Kodi, income bulan SB12 saja 90,000. Oh, sekarang dia berada di London bawa anak-anak dia bercuti. Tadi dia telefon menangis-nangis. Sebab apa? Dia rasa puasnya. Sebab apa? Dalam rangkaian dia melahirkan lebih orang DCM bulan ni akan sharing pada DCM meeting nanti. 9 orang DCM yang akan jadi sharer untuk bayangkan matlamat kami sangat jelas, melahirkan pemimpin. Masa mula-mula buat bisnes dulu, Syarul, Arisa, fight income bulan pertama nak tunjuk bukti. Kan? Tapi bila kita sampai satu status, dia cakap Syarul don't go for money. Kenapa pula don't go for money pula? Masa mula dulu cari duit. Tapi dia cakap don't go for money, money will run. Go for success, money will come. Itulah hasilnya. Jayakan orang, income tu akan datang dengan sendiri. Sebab apa? Saya cakap terang-terang, income saya tak pernah turun daripada 60,000 sebulan. 65,000 tak pernah turun. Saya tunjuk dengan upline 60,000 tu, dia macam tak ada hati tau. Dia cakap, Syarul, yang penting berapa ramai pemimpin yang kau lahirkan dalam rangkaian kau. Aku tak nak kau seorang dapat 60,000, 70,000. Berapa ramai downline yang dapat income 10,000 ke atas. Dia bagi tekanan kat saya. Dan akhirnya, inilah akan cakap hadiah yang paling bermakna sebagai seorang MCCM SB12 dapat melahirkan lagi bakal CCM bulan pertama. 3 orang lagi. Itu hadiah paling bermakna. Sebab 3 hari lagi sebelum closing, kami dah nampak dah. TGS hampir 1 juta. Dah nampak. Double Crown dah nampak.
income 100,000 tak nampak lagi masa tu. Tapi upline tekan, siapa pemimpin yang keluar SP12? Dia nak CCM yang remarkable, dia cakap, yang orang ingat. Kan sebab kau adalah ikon, Syarul. Dia cakap, Arizal, kau adalah ikon, menjadi contoh. Orang nak buat, ikut follow apa yang kau buat. Jadi kau kena tunjukkan satu bukti, bisnes ni boleh buat. Boleh tak? Boleh. Okey, saya serahkan pada Arizal balik. Okay. Thank you, Abang. Okey. Tadi CCM bulan pertama, betul tak? Maksudnya kat sini, tekanan tu belum habis. Betul tak? Saya baru bermula sebenarnya. Walau sudah capai status MCCM, saya sentiasa anggap baru bermula. Okey, saya mau berlari lagi. Saya belum puas lagi. Selagi belum ada MCCM, okey, di dalam rangkaian saya belum cukup puas. Itu tekanan daripada upline saya juga. Tekanan ni bagus tak? Tekanan ni membuatkan kita boleh lebih ke depan sebenarnya. Saya positifkan setiap tekanan yang upline saya bagi. Okey, daripada bermula saya di Elken 2 tahun ni masuk SP12 itu hari genap 2 tahun. Tapi apabila boleh mencecah pendapatan 1 juta, berbaloi atau tidak? Sangat-sangat berbaloi. Sangat rugi orang yang tak nak lakukan bisnes Elken. Okey, dan ini adalah di antara pemimpin dalam yang berstatus DCM yang akan sharing nanti pada DCM meeting. Ada lebih kurang 2, 4, 6. Saya pun banyaklah, ada banyak lagi. Kita dapat sempat masuk tu je. Okey, dan dengan CBP yang dilancarkan oleh Elken, okey, memberi satu peluang untuk kawan-kawan kita, rakan kongsi di luar sana yang betul-betul memerlukan income. Jadi kita tekankan dekat sini, cek pertama, tunjuk bukti, itu adalah sangat penting. Ini adalah di antara pencapaian mock check. Okey, besar dalam DS khususnya insentif. Dan kita memang tekankan mastering produk, mastering peluang, mesti kena master. Ini semua susunan daripada KL Yong, Ajun punya grup ke bawah. Kita akan tekankan mastering. Itu yang kita lakukan secara konsisten. Dari situ bila master, baru kita punya duit besar akan datang dengan sendirinya. Okey, dan buat Elken dalam tempoh 2 tahun, lebih kurang 11 negara dah melancong. Bagi tepukan kepada syarikat Elken. Terima kasih Elken. Kerana kalau dah dapat duit, kan, dapat duit lagi. Tanpa peluang ini, kami memang tak pernah pergi luar negara langsung. Tak malu nak cakap. Paling pun main saji kat Genting Highland tu. Bawa anak nak saji kan dalam genting. Betul. Daripada anak saya pakai stroller sampai dah boleh berjalan masuk dalam tempat tu. Benda yang sama je. Okey, sebab dulu tak ada impian. Tak ada impian pun. Jadi bila buat Elken dapat peluang melancong percuma lagi. Terima kasih syarikat Elken kerana merealisasikan impian kami. Okey? Ini yang terbaru Monte Carlo, Monaco, Itali, Germany, nak sebut pun dah okey, ini saya rasa Syarul kot sesuai. Sebab saya